Sebab saya cakap dari hati saya, ini bukan cakap politik. Ini bukan tempat dia saya nak cakap ni pun. Ada manfaat ke kita terima ramai-ramai pelajar antarabangsa ni? Saya pun nak bercakap dari hati dan sanubari ini. Saya melihat kedudukan ekosistem pendidikan tinggi Malaysia ketika ini berada pada landasan yang tepat. Malah ada kajian mengatakan Malaysia tersenarai dalam The Big 14 negara pilihan pelajar seluruh dunia. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan bahawa dulunya hanya ada 4 destinasi pendidikan tinggi seluruh dunia, iaitu United Kingdom, Australia, Amerika dan Kanada. Tapi pada hari ini, dunia telah mengiktiraf ada 10 negara, menjadikannya 14 negara pilihan dan salah satunya ialah Malaysia. Tidakkah tuan-tuan dan puan-puan berbangga bahawa Malaysia pada hari ini adalah salah satu daripada negara destinasi pendidikan tinggi yang tersohor di dunia? Ia bukan dibina semalaman, tetapi hasil dan komitmen berterusan daripada kerajaan dan warga pendidik, hasil keringat kepimpinan universiti kini dan terdahulu. IPTA kita bukan kaleng-kaleng. Ranking universiti kita terus mendaki anak tangga. 5 universiti pendidikan kita tersenarai dalam 160 terbaik dunia. Di peringkat ASEAN, 5 daripada 10 universiti terbaik adalah daripada Malaysia. Sedih tuan-tuan dan puan-puan, sedih. Bukan kerana apa. Kejayaan hasil usaha keras dan pengorbanan para pendidik dinafikan oleh sentimen murahan dan mengelirukan. Yang kedua, kehadiran pelajar antarabangsa juga memberi manfaat kepada ekonomi negara. Pelajar antarabangsa berbelanja hampir 18 bilion ringgit setahun. Jadi limpahan ekonomi ini dapat dinikmati oleh Pak Mat, Acong dan juga Mutu Sami. Contoh, Pak Mat ada minimarket, Acong ada rumah sewa, Mutu Sami ada kedai makan. Bila pelajar antarabangsa ni berbelanja, ianya dapat menjana pendapatan mereka dan seterusnya meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Dalam erti kata lain, kehadiran pelajar antarabangsa mempunyai kesan limpahan ekonomi yang lebih luas kepada rakyat dan komuniti. Ketiga, kita ada ramai alumni antarabangsa yang hebat, memegang jawatan yang tinggi di negara mereka, hasil pendidikan tinggi Malaysia. Ada yang menjadi diplomat, ada yang menjadi menteri, malah ada yang sampai menjadi Perdana Menteri. Tak rasa bangga ke? Hasilnya, dalam jangka masa panjang, diplomasi dan dasar-dasar luar negara mereka akan lebih mesra kepada Malaysia. Pelaburan dan industri juga akan mesra Malaysia. Ini disebabkan oleh layanan dan penerimaan kita yang baik. Bak kata pepatah Melayu, tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. Apa-apa pun, pengantarbangsaan pendidikan tinggi bukan tentang menggantikan pelajar tempatan. Ia tentang mengangkat Universiti Malaysia supaya lebih berdaya saing, lebih dikenali dan lebih bernilai untuk masa depan negara kita yang tercinta, Malaysia.